Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Isyad bin Muhammad Asli, berpegang nombor metrik E2025103478. Hari ini saya ingin menceritakan tentang satu atau senarai latihan untuk seorang pengurus IT yang berumur 48 tahun yang ingin mendapatkan khidmat nasihat kecergasan kerana menghidap berbagai penyakit. Beliau telah menjalani gaya hidup sedentary kerana dia merupakan seorang pekerja pengurus IT dan setiap hari meluangkan masa berhadapan dengan komputer selama 8 jam dan jarang bersenam. Beliau mempunyai tinggi 170 cm dan berat 92 kg. BMI beliau 31.8. Ya, beliau merupakan obesiti tahap 1 yang boleh melarat hingga ke tahap 2 jika aktiviti kecergasan tidak dilaksanakan dengan konsisten. Beliau juga menghadapi tekanan darah tinggi, iaitu hipertensi peringkat pertama, dan merupakan seorang pesakit pradiabetes. Beliau juga telah mengadu bahawa seringkali merasa sakit di bahagian belakang dan juga sering berasa letih ketika membuat sesuatu. Tujuan latihan ini dilakukan untuk membantu beliau mengurangkan berat badan, meningkatkan tahap tenaga dan juga untuk membantu menguruskan tekanan darah dengan lebih baik. Ini boleh membantu beliau untuk bekerja dengan lebih aktif. Seterusnya, saya telah sediakan latihan atau senaman kepada Encik Akmal, iaitu terdapat 3 jenis yang berkaitan kardiovaskular, kekuatan dan juga flexibility. Tujuan saya meletakkan latihan kardiovaskular ialah untuk membantu menurunkan berat badan, mengawal tekanan darah dan juga mengawal gula dalam badan. Seterusnya, senaman kekuatan. Ini membantu menambah jisim otot dan juga dapat menguatkan tulang. Yang ketiga iaitu flexibility. Ini membantu sangat membantu kepada Encik Akmal kerana flexibility dapat membantu mengurangkan sakit di bahagian belakang. Sediakan senaman utama yang telah saya sediakan iaitu kardiovaskular, iaitu sangat mudah dan sangat senang untuk lakukan, iaitu brisk walk. Sekarang saya ingin mendemokan cara brisk walk yang betul. Pastikan postur badan tegak, pandang ke hadapan dan berjalan seperti natural. Ayunan tangan seperti berjalan biasa, dan langkah membuka langkah dengan kecil, tidak terlalu besar. Saya ingin ceritakan tentang kesalahan yang sering dilakukan ketika brisk walk. Ini adalah cara brisk walk yang betul. Ini pula kesalahan ketika brisk walk, membongkokkan badan dan membuka langkah dengan begitu besar. Seterusnya, latihan kekuatan, iaitu saya telah sediakan latihan chair squat.
Okey. Ini saya menunjukkan demonstrasi untuk melakukan chest squat dengan betul dan tepat. Postur badan hendaklah tegak, membuka langkah seluas bahu. Turun, lutut tidak melebihi jari kaki. Tangan di hadapan, seperti duduk di atas kursi. Dan bangun. Okey. Jika tidak mampu membuat sedemikian, boleh gunakan kursi satu lagi, letakkan di bahagian hadapan dan pegang kerusi ketika turun. Pastikan guna kerusi yang lebih tinggi untuk lebih mudah untuk dipegang. Okey. Turun perlahan-lahan dan naik semula. Pastikan lutut tidak melebihi jari kaki. Okey, kesilapan yang sering dilakukan ketika melakukan chest squat iaitu tidak melangkah terlalu rapat kaki dan lutut melebihi jari kaki. Ini boleh menyebabkan berlakunya kecederaan di bahagian hamstring atau sebagainya. Seterusnya, latihan flexibility. Saya telah sediakan latihan hamstring stretch. Ini untuk bantu menguatkan tulang belakang. Untuk membantu menguatkan tulang belakang. Pertama, luruskan kedua-dua kaki, bengkokkan kaki kanan dan gunakan kedua-dua tangan untuk mencapai kaki kiri. Tahan selama 20 hingga 30 saat. Kemudian tukar kaki dan lakukan perkara yang sama. Tahan hingga 20 hingga 30 saat. Seterusnya saya akan melakukan atau menjalankan sebuah latihan kepada seorang warga emas, iaitu seorang guru yang telah bersara, berumur 70 tahun, dan beliau ingin sentiasa kekal aktif dan sihat, tetapi beliau juga mempunyai penyakit kronik, iaitu mengalami penurunan kekuatan otot, keseimbangan yang kurang stabil dan sedikit kesakitan pada sendi lutut yang boleh menyebabkan beliau sukar untuk bangun dan memerlukan sesuatu support seperti tangan untuk beliau bangun dari kerusi. Okey, beliau juga mempunyai penyakit osteoarthritis ringan pada kedua-dua lutut, tetapi beliau tidak mempunyai hipertensi. Okey, kekuatan dia, beliau dapat menurun tetapi sukar untuk bangun dari kursi tanpa menggunakan tangan, dan beliau kurang stabil dan pernah hampir jatuh beberapa kali kerana lutut beliau tidak kuat. Okay. Matlamat utama latihan ini disediakan adalah untuk membantu Puan Aisyah meningkatkan kekuatan fungsional, memperbaiki keseimbangan dan juga untuk mengekalkan kemandirian, untuk membantu beliau lebih mudah melakukan pergerakan tanpa support yang berlebihan. Keutamaan dalam latihan ini ialah berkaitan proprioception, coordination dan juga yang terakhir balance control. Okay. Kekuatan fungsional bermaksud untuk membantu beliau berjalan, bangun dari kursi dan juga menaiki tangga. Okey, seterusnya saya telah sediakan dua modifikasi
latihan yang spesifik untuk menangani masalah osteoartritis pada lutut beliau, iaitu saya telah memodifikasi semua latihan beliau menggunakan kerusi ataupun dinding sebagai support supaya semasa melakukan latihan beliau tidak mengalami apa-apa kecederaan atau boleh menyebabkan jatuh jika tidak mempunyai support. Yang kedua, saya telah sediakan latihan yang tidak perlu melibatkan lutut beliau untuk squat lebih dengan dalam, yang boleh menyebabkan beliau mengalami kecederaan yang lebih luar biasa. Okey, saya telah sediakan 3 jenis latihan kepada Puan Aisyah untuk membantu beliau sentiasa agar kekal aktif. Yang pertama sit to stand, iaitu beliau boleh duduk, postur badan tegak, membuka sedikit kaki dan bangun perlahan-lahan dengan postur yang tegak, kemudian duduk kembali perlahan. Jangan melakukan ini dengan terlalu cepat kerana boleh menyebabkan kecederaan yang lebih pada bahagian lutut beliau, dan lebih teruk boleh menyebabkan beliau tidak dapat berjalan seperti sedia kala. Okey, seterusnya saya telah sediakan latihan iaitu tandem stand. Ini membantu sebagai mobility dan juga untuk keseimbangan kepada Puan Aisyah. Okey, yang pertama, jika ada kerusi boleh gunakan kerusi, dan jika tidak mempunyai kerusi boleh gunakan dinding sebagai tempat pemegang. Yang pertama, pegang kerusi. Jika berkebolehan boleh menggunakan kerusi yang lebih tinggi untuk senang pegang agar tidak jatuh. Okey, pertama, kaki kiri di belakang dan kaki kanan di hadapan. Okey, pegang kerusi dan tahan selama 20 saat atau lebih, depend pada kekuatan kaki atau pada keupayaan. Ditahan, pastikan postur badan tegak. Jika telah mencapai tahap maksimum, Puan Aisyah boleh cuba menutup mata agar dapat lebih seimbangkan badan. Kemudian lakukan juga menggunakan kaki kanan di belakang dan kaki kiri di hadapan. Lakukan seperti biasa 20 saat atau lebih. Jika telah mencapai tahap maksimum, boleh menutup mata agar lebih seimbang. Itu saja latihan ketiga yang telah saya sediakan, iaitu heel rise, iaitu jika ada kerusi boleh gunakan kerusi, dan jika tidak ada kerusi seperti biasa boleh gunakan dinding sebagai tempat support. Yang pertama, luruskan kaki, pegang apa-apa untuk support dan perlahan-lahan menginjak menggunakan jari kaki dan perlahan-lahan menurun. Okay, saya tunjukkan di side tepi. Pegang beban atau pegang support seperti kursi atau dinding, dan perlahan-lahan menginjak dan menurun perlahan-lahan, menginjak dan menurun perlahan-lahan. Okey, ini dapat membantu menguatkan kaki Puan Aisyah untuk lebih mudah berjalan dan lebih mudah untuk bangun dari kursi atau sebagainya. Sekian, terima kasih.